Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 29 hari bulan 1, hari Khamis. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih. Kawan turun sungai tengok perkarang pagi ni. Pagi ni ada renyah-renyah ni. Baru berhenti juga ni. Air makin surut. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Perkarang macam biasa, jari, terubih, tauk BM. Tauk bau kuning, takat ini terubih lah yang paling payah mengena. Sebabnya air surut jernih gini memang biasa macam tu lah, dia payah sikit nak mengena. Jaring pun kurang lah, tak tahu lagi lah. Kalau ada, adalah nanti. Kalau tak ada lah sahabat. Okey lah, jom terus. Kawan nak tengok perkarang pula ni. Tahu ni ada mengena. Bismillah. Tak besar pun, kecil je. Alhamdulillah jugalah. Masuk air sikit. Okey, jom terus. Yang ni pun kena. Bismillah. Tapi saiznya tak ada yang mantap. Boleh lah buat tambah-tambah. Okey. Okey, jom terus. Kecil juga Saiz tak mantap juga. Boleh lah buat tambah-tambah. Keren. Okey, jom terus. Menekan-nekannya. Tu dia. Lembai terus aku tengah. So mana ni? Ganas sangat gayanya. Kadang-kadang ganas ni tak semestinya besar. Kau standby terus aku tengah. So mana ke saiznya? Beriu sangat. Bismillah. Tak besar mana. Dalam 4 kilo je. 4 kilo lebih je. Tapi dia punya ganas. Alhamdulillah jugalah rezeki hari ni. Lihat dia punya bibir dia ni. Tak buka weh. Apa kita cuba dulu. Tak boleh kerang, guna payah lah. Tak boleh nak buka lah.
Oh. Lihat tuh. Tak terbuka mata ha. Baru tu. Alhamdulillah. Boleh tahan jugalah. Okeylah, jom terus. Jom terus. Tengok perkara lain. Wah, ini bau kuning. Wah. Minyak ikan lawang tadi. Bismillah. Saya pun makin kecil dah. Ada yang mantap-mantap dah. Besar sikit je ha. Tapi rezeki juga lah. Okey, jom terus sahabat. Nampak ni macam anak beleda yang meneng ni. Aduh, susah lah bawah pokok kayu begini. Tengok. Anak beleda. Ada nyamuk lagi. Hidup lagi. Nyamuk-nyamuk ikan. Ini aku cakap nyamuk-nyamuk ikan. Bolehlah buat tambah-tambah. Alhamdulillah jugalah. Okeylah, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah pagi ni ada bau kuning ada 4 ekor, tapi saiznya tak berapa nak mantak. Saiz kecil-kecil belaka. Belida seekor, belida pun kecil juga ha. Belida pada sekilo aja. Ini harga RM15 je ni. Ekor merah ada seekor. Ekor merah ni pun tak besar juga, dalam 4 kilo lebih macam tu je. Ni lah rezekinya. Terubi tak mengena, jari pun tak mengena. Harapkan tahu je lah yang mengena pagi ni. Lepas-lepas lah untuk mengena TTO tu. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Ni lah hasilnya pagi ni. Taklah meriah sangat, tapi masih ada rezeki lagi lah untuk jual. Okey sahabat, jom terus. Lampau tak ada. Oh, jom kan semalam lampau. Mak tu dia besar tu kaloi. Tengok tak murah. Pateu. Paknya dia pati-pati. Hoi, banyak ikan. Sai. Ada lah. Ni 2 ekor. Tu dia. Besar kaloi ni. Mana? Kena ke? 2 ekor sekali.
Ai. Pergi. Pergi. Oh. Ego merah lah Pak. Ada seekor kecil. Ini dia besar. Tapi lagi dia besar. Dia boleh datang lagi aja. Besar sama kecil. Kecil pula. Kejap je pizza. Patay. Omego. Bagi tu memang mesti nak aku ah. Ini lebih besar pada ini. Besar pada ini ya? Banyak ikan merah ha. Tengok. Dua lagi keluar dah. Kuning-kuning selalu. Dia tak payah keluar dah. Adikat. Ini belum tiba. Ha? Keli. Tik ada. Ting ada. Ting bau kuning banyak. Bosor. Oh. Patok kadu dah orang bau kuning. Tarik ada. Ya. Bosor tu kalau itu. Pasal. Basah. Ikan. Oh tu. Woi. Merah. Oh, bangun dulu. Enggak. Banyak ikan nak ini. Oh, terima gaji. Oh, kena rak melong. Siapa ni? Tadi undi stay tadi. Tadi. Ini tadi yang Iza. Ni dah kira. Ekor merah. Ini saya. Ini Izan ni. Zamrin tak ada lagi. Belum sampai. Tak besar macet. Ikan potok ada juga. Ikan potok. Ini. Kepala lampar badan ikan mana ni? Anak jemput buat juga dah. Ha? Anak jemput. Ini. Spesies mana ni? Anak tengah Kepala bukan tengah. Kepala lampar Jawa. boleh anak. Lampar Jawa ni kelapa. Badan lebar. Ini. Lapan Jawa. Itu kacukan tu. Lapan Jawa dengan kelabur. Jadinya mana? Lemoduk. Zal dengan Mek Iyah. Kalau pada lapan Jawa. Maidin tak lu beli jual baru cek ni jual ikan. Apa Maidin? Satu beranak tu. Habislah konker dia. Ha? Beranak lagi ni. Itulah dia. Tutup dalam Maidin. Turut ringgit ke bawah. Kedai lain. Tak penuh Maidin jual ikan. Oh, kau makan tak? Baru Ada. Sampai lagi tengah. Tu. Sampai lagi kita merah. ikan tentera kan. Ikan lepuk pun ni. Tahu yang ambil lepuk pula. Lepuk. Ini yang mana ambil lepuk? Asal lekat pancing tu. Pakai tekok tu. Yo. Tu sekuning lagi tu ha. Tak dapat ikan betul hari ni. Ada bau. Itu sampai kuning tu. Kuning lagi kan? Kuning lagi. Oh, yang bosor-bosor dia. Tahu.
Kanan kameraman. Lari dah. Rata kameraman saya ha. Ha. Rio hari ni, hari Khamis macam inilah. Ramai penonton. Haha. Ramai penonton je lah. Okey, terima kasih. Banyak ikan segar hari ni ha. Okey sahabat, alhamdulillah ikan tadi dah siap jual, baru ikan merah tadi. Tapi hari ni kawan minta maaf banyak-banyak pada rakan sahabat semua. Kawan tak boleh nak tunjuk resip atas sebab nasihat rakan sahabat kawan daripada subscriber juga. Tak dibenarkan, tak digalakkan menunjuk hasil jualan kawan. Jadinya bukan sekali lah, sebelum ni pun kawan dah pernah kena tegur dah pun. Tapi kawan buat endah tak endah. Tapi apabila benda ni dah banyak kali dan bukan seorang dua yang tegur, jadinya kawan akor je lah. Jadi dia tak benarkan kawan tunjuk hasil tu kepada umum. Jadinya hasil tu untuk sendiri-sendiri je tahu. Contohnya kalau macam kawan dapat hari ni berapa ratus, RM50 ke 200 ke, tu yang tak dibenarkan, tak digalakkan. Tapi lebih baik tak dibenarkan lah sebenarnya. Jadinya kawan akor lah. Sebabnya yang nasihat pun semuanya rakan sahabat yang lebih arif, yang lebih tahu tentang risiko-risiko dia akan datang. Jadi kawan akor je lah. Jadi kawan minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Jadi kawan tak akan tunjuk lah berapa jumlah yang kawan dapat. Cuma kawan sebut je lah kilo yang kawan dapat. Kilo bau ekor merah tadi cuma 4.5, 4 kilo 500 gram. Lepas tu yang ikan lain tadi adalah bau kuning tadi. Yang kecil-kecil tu 1 kilo lebih je sahabat. Kawan pun dah lupa dah. Adalah sikit-sikit ikan lain. Alhamdulillah jugalah. Ada jugalah untuk minyak buk. Bolehlah mengetai hari ni. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.